Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Barisan Hakim yang bijaksana menjaga masa, guru-guru, rakan-rakan semua. Nama saya Dia Avelana binti Muhammad Syaful Zuhair. Kawan-kawan, pernah dengar cerita Pak Kadok dan ikan tapah? Hari ini saya ingin berkongsi cerita tentang Pak Kadok dan ikan tapah. Pak Kadok tinggal di sebuah kampung di tebing Sungai Perak. Pak Kadok sangat suka sabung ayam. Dia tidak mendengar nasihat orang kampung. Pada suatu hari, Pak Kadok bertanding sabung ayam. Dia bertaruh semua hartanya. Ayam itu mati. Pak Kadok sangat sedih kerana semua hartanya habis. Pak Kadok pulang ke rumah. Dia menyesal tetapi sudah terlambat. Pak Kadok pergi ke tebing sungai. Dia duduk seorang diri sambil bersedih. Tiba-tiba ikan tapah sangat besar muncul dari sungai. Ikan itu berkata boleh bantu Pak Kadok menjadi senang. Pak Kadok bersetuju. Pak Kadok janji akan menunaikan semua permintaan ikan tapah. Selepas itu hidup Pak Kadok menjadi senang. Tetapi Pak Kadok lupa akan janjinya. Pada suatu hari, ikan tapah datang kembali. Pak Kadok sangat takut dan menyesal. Ikan tapah membawa sumpahan. Ikan tapah berkata, jika ada orang mungkir janji, hidupnya tidak akan tenang. Selepas itu orang kampung percaya ada keturunan yang tidak boleh makan ikan tapah kerana ikan tapah mempunyai kisah sumpahan. Kawan-kawan, kita mesti mendapati janji. Kita mesti berfikir sebelum bertindak. Sekian. Macam tergila. Okey, terima kasih Dek Tania. Okey, soalannya, apakah pengajaran yang adik perolehi daripada cerita ni? Pak Kadok dan ikan tapah. Apakah pengajaran? Maksudnya apa yang kita dapat, nilai murni ataupun pengajaran daripada cerita yang dah disampaikan ni? Mendapati janji. Okey, betul. Kita mesti menepati janji. Kalau kita tak menepati janji tu, apa akan terjadi? Macam cerita tadi lah, apa jadi pada Pak Kadok? Sangat sedih. Sangat sedih. Apa terjadi pada Pak Kadok tu? Apa jadi pada Pak Kadok? Dia rasa menyesalkan, harta dia pun habis semua. Kan? Gaya penceritaan tadi bagus lah. Saya rasa saya pun tak boleh makan ikan tapah. Okey, dan soalan yang terakhir. Okey, ikan tapah ni banyak berada di sungai mana? Okey, Sungai Perak. Betul, Perak kan? Okey, Tania. Ada soalan lain? Pernah makan ikan tapah? Tak boleh makan ni. Cikgu pernah makan. Okey, terima kasih.